Macam mana sahabat Nabi ni boleh ada akaun bank? Ini adalah kisah Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga yang bernama Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan memang dikenali sebagai salah satu pembesar Mekah yang memang kaya raya. Kekayaan dia tu memang sangat melimpah ruah. Beliau tergolong daripada orang yang awal dalam memeluk Islam. Sayyidina Uthman digelar sebagai Dhun Nurain yang bermaksud pemilik dua cahaya. Ini disebabkan beliau berkahwin dengan dua anak perempuan Nabi, iaitu Ruqayyah dan juga Ummi Kalthum. Kalau korang nak tahu, sebenarnya Ummi Kalthum dan juga Ruqayyah dikahwinkan dengan anak Abu Lahab. Tapi selepas turunnya wahyu surah Al-Masad, Abu Lahab paksa kedua anak dia tu untuk ceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Jadi masa itulah Uthman menikah dengan Ruqayyah. Sayyidina Uthman disifatkan sebagai seorang yang sangat lemah lembut dan juga pemalu. Disebabkan perilaku Sayyidina Uthman ni sangat lemah lembut, ketika perjanjian Hudaibiyah, Nabi hantar dia seorang je pergi berurusan dengan musyrikin Mekah. Disebabkan kelembutan dia bercakap dan juga dia terkenal, perjanjian Hudaibiyah berlaku. Sayyidina Uthman memang banyak gila menderma dan mewakafkan harta-harta. Antara yang paling besar dia bagi sedekah adalah ketika perang Tabuk. Dikatakan Sayyidina Uthman masa tu menderma lebih kurang 1000 kenderaan. Kenderaan ni semua dilengkapi dengan baju perisai, pedang dan juga tempat untuk letak barang. Tak cukup dengan tu, ditambah lagi beberapa ratus ukiah emas untuk diberikan kepada umat Islam. Ketika zaman pasca hijrah ke Madinah, beliaulah antara orang yang paling banyak menyumbang demi kejayaan Islam. Satu hari dekat Madinah masa tu ada satu telaga yang sangat sedap dan sangat sejuk. Tapi masalahnya telaga tu dimiliki oleh seorang Yahudi yang memang kedekut. Nabi offer masa tu, siapa yang boleh tolong belikan telaga ni, insya-Allah syurga untuk dia. Sayyidina Uthman masa tu pergi berborak dengan owner tu, macam mana aku nak beli telaga ni? Dia kata, kau tak boleh beli telaga ni, tapi engkau boleh sewakan. Owner tu sewakan dekat Uthman selang satu hari. Contohnya Uthman Isnin, owner hari Selasa, dan Uthman balik hari Rabu. Tapi yang bijaknya Uthman ni, masa hari hak dia untuk guna telaga tu, dia suruh ramai-ramai umat Islam pergi ambil dan terus backup untuk 2-3 hari. Jadi bila sampainya hari hak owner Yahudi tu, tak ada siapa yang pergi beli dekat owner Yahudi tu, sebab dia jual memang mahal lah. Owner tu dah fed up lah sekali, dia pergi jual je telaga tu dekat Uthman bin Affan. Harga yang Yahudi tu tetapkan memang sangat tinggi, tapi Uthman bagi lebih lagi. Disebabkan itu Yahudi bagi sekali kebun-kebun tamar yang ada di sekeliling telaga tu. Dan sejak hari itu Sayyidina Uthman terus mewakafkan telaga dan juga kurma tu untuk seluruh umat. Sampai sekarang ni masih ada lagi kebun kurma dan juga telaga tu. Kebun kurma tu diuruskan oleh kerajaan Saudi sekarang.